Corporate Mafia and Azam Baki share skandal. Okay, apa yang saya mau cakap sekarang ni, okay, seterusnya adalah berhubung bagaimana modus operandi Azam Baki, SPRM bersekongkol dengan Corporate Mafia untuk merampas syarikat orang. Lihat berapa bahaya negara Malaysia. Apa yang terjadi kepada negara kita sekarang. Skandal Azam Baki ini, dalam skandal Azam Baki, yang paling berat dan paling serius adalah berhubung dakwaan Corporate Mafia. Menurut siasatan wartawan media antarabangsa, Bloomberg, yang diterbitkan baru-baru ini, Azam Baki bersekongkol dengan ahli perniagaan Corporate Mafia yang bernama Chin Lim Chong untuk merampas syarikat tersenarai awam dengan menggunakan tekanan daripada SPRM. Apa peranan, apa fungsi SPRM, saya ingin tanya. SPRM adalah sebuah badan pencegahan rasuah, menangkap siasat, menangkap orang yang terlibat dengan rasuah. Bayangkan hari ini Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dengan SPRM terlibat bersekongkol dengan ini Corporate Mafia melakukan kegiatan rampas syarikat orang. Apa telah berlaku di negara kita sekarang? Kita berharap pagar makan padi. Inilah apa yang berlaku sekarang di dalam SPRM. Bayangkan SPRM yang diketuai oleh Azam Baki bersubahat dengan Corporate Mafia dalam beberapa tindakan, bukan satu tau, beberapa tindakan untuk mengingkirkan pemilik syarikat dan mengambil alih syarikat secara paksaan. Perbuatan mereka serupa perompak. Menurut pendedahan Bloomberg, apabila Corporate Mafia bersasar sebuah syarikat tersenarai awam, modus operandi mereka adalah membina naratif seolah orang syarikat tersebut disyaki terlibat sesuatu kesalahan dan mengadu kesalahan berkenaan kepada SPRM. Saya ingin jelaskan sedikit di sini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak faham apa yang berlaku. Sekumpulan Corporate Mafia. Corporate Mafia ni bukan kongsi gelap di tepi jalan tau. Corporate Mafia ni adalah white collar, dia pakai kemeja, dia pakai coat, pakai tie, dia pakai tie punya mafia. Apa mereka buat? Mereka bersekongkol dengan SPRM, dengan Azam Baki. Okay? Mereka bersekongkol, bersubahat. Corporate Mafia ni akan pergi cari target. Okay? Dia cari mana-mana syarikat tersenarai awam. Dia cari, okay, contoh, mereka bersasar ini syarikat. Jadi, mereka akan pergi mengkaji ini syarikat, cari salah ini syarikat, membina naratif seolah-olah syarikat ini terlibat dengan apa-apa kesalahan, dan Corporate Mafia ni akan lapor kepada SPRM. Menurut apa yang mereka binakan, naratif itu tersebut, mereka akan lapor kepada SPRM, dan Azam Baki, SPRM akan mengarahkan kertas siasatan dibuka. Okay? SPRM akan pergi serbu ini syarikat, siasat ini syarikat.